Soalan 1. Okey, soalan 1. Okey, Mirza telah melaburkan sejumlah 25,000 dalam 3 unit pelaburan iaitu Arif, Bijak dan Cerdik. Okey, jumlah pelaburan Mirza dalam unit pelaburan Bijak melebihi unit pelaburan Cerdik sebanyak 3,000. Okey, kita kena fokus. Itu semua maklumat Okey, tapi cikgu tengok dulu dekat dia punya annual rate of return tu 4.5%, cikgu tulis 4.5 divided by 100 lah. Okey, itu maksud dia. Cikgu buat tiga-tiganya. And then okey, so lepas itu don't forget to indicate kalau kamu guna X, apa X, Y, apa Y dan Z. Okey, kamu juga boleh gunakan huruf lain lah. PQR, MNO, apa-apa sahaja. Tapi kita kebiasaan menggunakan X, Y and Z. ABC pun boleh. Alright, so dia dah bagi tahu the total investment is 25,000. And then dia kata, alright, and then dia kata, okay, the total investment Mirza and Bijak investment unit exceeds the Cerdik investment unit by 3,000. And then the last one, information, total return investment earned after 1 year is 1125. Okay, berapa jumlah, lepas tu dia tanya jumlah pelaburan dalam setiap unit pelaburan tersebut. Okay, maksudnya kita nak tahu jumlah pelaburan keseluruhan. Okay, so kita keluarkan satu persatu maklumat. Okay, the yellow one, okay, adalah total investment. That means semua investment ditambahkan akan menjadi 25,000. Yang warna hijau ni dia kata the total investment Mirza in the Bijak investment unit exceeds the Cerdik investment. Maksudnya pelaburan Bijak ni melebihi unit Cerdik. Maksudnya Bijak ni lebih banyak daripada Cerdik. Maksudnya Bijak lah tolak Cerdik sebab dia lebih banyak. Jadi perbezaan mereka sebanyak 3,000. Jadi macam ni. Melebihi kan. Alright, and then yang warna pink ni last sekali adalah the total return investment dah bagi 1125. Okay, so maksudnya ini kita punya return investment. Okay, maksudnya macam ni kita nak tahu return investment for the Arif. Maksudnya 4.5% mesti multiply with the value of the investment for the Arif. So, kita kena buat macam ni. So, persen ni darab nilai X, nilai Y, nilai Z. Okay, kalau cikgu, ini cikgu tukarkanlah yang divide by 100 tu jadi begini. Jadi ada juga murid-murid dia suka darab 100. Maksudnya semuanya darab 100 boleh. Tapi cikgu mengekalkan nilai yang sama. Okey, thus. Seterusnya jangan lupa kita mesti label the equations. Okey, so cikgu sekarang cikgu menggunakan method elimination method. Okey, kaedah penghapusan. So, kalau kita menggunakan kaedah penghapusan, kita mesti ingat apa yang perlu kita nak hapuskan, apa yang kita nak eliminate. So, sekarang cikgu nak eliminate Y. Okey, kalau kita nak eliminate Y, the coefficient Y ataupun nilai bagi Y mesti sama. Okey, macam ni. Okey, cikgu pilih dulu. Cikgu jadikan 2 sebagai yang utama. Jadi 2 akan cikgu proseskan dengan 1. 2 akan diproseskan dengan 3. Buat anak panah supaya kita tidak terlupa. Okey, contoh kita nak eliminate Y di antara 1 dengan 2. Y untuk 2, 1 dengan 2 mesti sama. Okey, sini Y ada 1 je Y, sini pun 1 je Y. Okey, so kita boleh terus proses lah. Di mana cikgu buat 1 minus 2. 2 minus 1 pun boleh. Okey. So, kamu harus tulis dulu siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Kalau 1 minus 2, 1 duduk atas, 2 bawah, garisan, dan kamu perlu buat tolak sebab menunjukkan apakah proses yang kamu gunakan operasi. So, X tolak, bawah dia tak ada kosong X tolak kosong, X, Y tolak Y, hapus. Okay, X tolak tolak, tolak bertemukan tolak akan jadi tambah. Okay, so 2,500 tolak 3,000. Zas. Okay, dapat sini. So, proses yang pertama sudah. Okay, kita buat 2 dengan 3 pula. Okay, 2 dengan 3, dekat sini Y kita 1. Dekat sini Y kita 0.052. So, apa yang perlu kita buat? Kita perlu darab 2 ni, darab dengan 0.052. Alright. So, kita darabkan. Lepas tu, cikgu tolakkan dengan 3. Okay, ni hasil darab. Lepas tu, cikgu tolakkan dengan persamaan 3. Jangan lupa garis tolak. Okey, 0.052 tolak dengan Y.
Okey, berapa? Okey, dekat sebelah, dekat persamaan ketiga tak ada X. Dia kosong tolak 0.05 X tu jadi akan negatif. 1 tolak positif. Macam tu lah. Okey, so 0.05 tolak 0.052 Y habis. Negatif 0.052 Z tolak 0.03 Z dan seterusnya. Okey, jadi kita akan dapat begini. So, setiap persamaan yang kamu dapat, kita labelkan yang baru. Last kali 1, 2, 3. Seterusnya label persamaan 4, persamaan 5. Jadi, kita proseskan 4 dan 5 pula. Sas. Okey, so, seterusnya tadi kita eliminate X. Sekarang kita nak eliminate, tadi kita eliminate, apa tadi cikgu lupa. Patah balik ke belakang. Okey, tadi cikgu eliminate Y. Okey, sekarang cikgu eliminate X pula. So, nilai X kena sama. Okey, so kalau sini persamaan keempat, X kita 1, 5 adalah negatif 0.045. Cikgu harus darabkan 4 dengan 0.045. Okay, then we plus with equation 5. Okay, so kita darab dulu dan kita tunjuk proses garis dan tambah. Okay, 0.045 tambah. Kenapa tambah? Okay, tambah sebab kita punya koefisien ataupun nilai untuk X tu tanda berbeza. Okay, kalau tanda berbeza, okay, kita tambah. Satu tambah, satu tolak, dia kita kena tambah. Okay, so jadi begini. Yes, kita berjaya meninggalkan Z sahaja sebagai subjek dan kita akan dapat nilai Z. Okay, so by using equation 2, okay, kita ambil equation 2 yang sebelum ni tadi. We replace the value of Z. Okay, di sini kita akan dapat Y. So, from the equation 1 pula, okay, cikgu replace nilai X dengan Y. Okay, and then cikgu dapat Z. Oh, sorry, cikgu dapat X. Yes.